saya nak bagi amaran keras. Sesiapa yang beli benda ni, make sure driver kena fokus lah. Kena fokus 200% on the road, biar penumpang sahaja yang tengok. Okay, benda ni saya sebenarnya tak boleh war-warkan secara besar-besaran sebab dia ada efek kepada safety. Jom saya tunjuk kat korang apa benda ni. Okay, jom kita masuk. Ini Jayco J7. Okay, ini benda saya nak tunjuk guys. Ini apa nama dia? Car Link Kit. Okay, Car Link Kit ni dia punya function dia adalah dia akan buatkan korang punya media player. Okay, this one akan jadi Android player. So korang nak tengok Netflix, YouTube yang korang nak tengok sebelum ni tak boleh, boleh menggunakan device tu lah. Okay, let's go. Okay, so ini interface untuk Jayco J7. Alright, kita akan masuk ke Car Link Kit ni melalui Android Auto. Alright, ini saya dah connectkan dia dengan Wi-Fi. Kita boleh masuk YouTube, kita boleh masuk Netflix. Kita test Netflix. मेरी बेटी के लिए कुछ भी धंधा है उनका। Okay, dia dah masuk di दोनों बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। okay, di इन्होंने ये बताया जाए कि रूहानी को masih जिंदा play. रखने में Right. कितना फायदा है। So guys, ingat kalau beli Car Link Kit tu, make sure passenger saja yang tengok. Kita jangan tengok. Kita kena tengok jalan raya guys. Alright, hati-hati memandu. Kalau nak beli boleh roger. Okay, bye bye, assalamualaikum.